target untuk suku kedua tahun ni 2026 kena lebih agresif ke. Saya nak kita kena capai KPI kita sebelum raya ni. Faham? Faham, bos. So ini adalah penting sebab untuk kita capai target kita pada tahun ni, kita kena tahun ni management dah minta kita untuk terpaksa juga capai KPI kita. Kau faham tak? KPI tu okey, bos. Dah empuk, bos. Dah masak. Okey, semua settle. Tengok barang raya saya lah. Macam sedap je ni. Boleh bawa pergi raya ni. Bagi budak-budak makan. Sedapnya. Ada pari petat. Boleh bagi mak ni. Sepatutnya ada lagi satu ni. Cek je lah. Kenapa Pika? Bahasa tak sampai lagi ke? Seller ni cakap stok baju raya dah out of stock. So raya ni aku nak baju apa? Kencana. Kencana ya. Sabar sikit je lagi. Nanti dah submit report, kita balik raya. Syira, jomlah kita balik dah pukul 5 ni. Alah, kejap lah sikit je lagi. Syira nak settlekan sikit. Sebab Syira tak nak bos Syira call Syira masa raya nanti. Okey lah macam tu. Alright. Aduh. Dah nak raya lagi seminggu. Muka tak going-going pun lagi ni. Amboi, ni muka nak raya ke? Muka nak resign? Awak okey tak ni, Mai? Tak tahulah awak. Stres tengok muka sendiri ni. Sekejap, saya ada something untuk awak. Nah, nasib baik saya ada bagus produk ni. Awak try lah pakai. Oh, menariknya. Nak habis kerja ni. Apa ni? Oh, air kopi. Coklat pun ada lah. Tak boleh. Aku nak balik. Tepi. Mana proposal aku ni? Okey, dapat. Alright, faham. Okey, dah pukul 4.51. Sambung sikit lagi lah. Baru 4.52? Cepatlah. 4.55. Dah 4.58 lah. Biarlah dulu. 49. Okey, yes. Dah pukul 5. Meja tu biar dia beraya kat situ dulu. Aku balik dulu. Selamat Raya. Bye. Jangan cari aku. Aduh. Macam ni bila dah nak sampai? Ni dah lapar dah ni. Aduh. Bila nak sampai ni? Puasa lah. Aku puasa.
yang betul. Nasib baiklah Imam habis sampai petak ni. Sedapnya. Sedap. Hai Nick. Sama tengok spek baru. Amboi kau Razi, wangi je. Kau nak balik kampung ke nak pergi anugerah juara lagu ni? Mestilah spek raya baru kot. Putus sangat dah hari tu. Dah kenapa? Proposal tak siap lagi ke? Tak. Tahun ni saya kena raya mak mentua saya. Mak mentua saya pula pandai masak. Saya ni pula goreng telur pun hanyut. Macam mana saya nak tolong mak mentua saya kat dapur? Pakai ni je. Dia sebiji macam masakan sendiri. Garanti mak betul Tasha sayang Tasha. Silap-silap dia minta resepi dengan Tasha tau. Ni yang Fika cakap tu. Kalau denda ayam ni just masuk dalam periuk, dah siap sebab dia ready to eat. Dan ni pula masuk dalam periuk, rebus selama 2 ke 3 jam. Wah, senanglah saya lepas ni. Boleh panaskan, rebus, lepas tu hidang. Thanks Fika. Okey, dah siap. Nak check barang untuk balik raya. Packing baju dan isi minyak kereta dan cek angin tayak pun dan tutup suri rumah tak boleh. Kicap masuri untuk mak. Pedas dah, 3 rasa dah, tiram ada, lemak manis pun ada. Dan lepas tu cek lapis sama benda leceh untuk adik-adik tak ni. Lapis 1, 2, 3, 4 dan Amboi kau, banyaknya barang. Nak bawa balik kampung tu. oh, ni nak bawa balik untuk mak aku raya ni. Ni ada kek lapis. Sat. Kenapa tu? Lampu dapur dia aku dah katuk belum ah? Sumpah aku tak ingat. Tahu rumah kau. Tak apalah. Ni dah siap packing, nak balik kampung, nak bawa balik pergi kat mak. Nasib baik dapat sambal 2 botol minyak ni. Bolehlah masak raya nanti. Siapa tu? Oh, Dia. Masuklah. Dia. Kau nak apa? Wah, banyak minyak masak. Nak buat apa ni? Mana ada banyak ni nak buat untuk masak-masak rendang, untuk masak lemang. Lemang boleh ke? Itu minyak apa lah? Letak balik. Itu bukan dumbbell lah. Letak balik. Kang. Kecil lah bos. So, bos nak saya buat berapa set? Aku nak kau settlekan kerja. Dah bagi balik. Kami daripada Commercial Division Halal Development Corporation ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.